Mahkamah Persekutuan memutuskan fatwa yang mengisytiharkan fahaman liberalisme dan pluralisme agama sebagai sesat tidak boleh digunakan terhadap Pertubuhan Sisters in Islam SIS Forum Malaysia. Ini kerana fatwa yang dikeluarkan dan diwartakan Jawatankuasa Fatwa Selangor dan Majlis Agama Islam Selangor MAIS hanya terpakai kepada individu beragama Islam, bukannya pertubuhan atau syarikat. Sehubungan itu, Mahkamah membenarkan rayuan dikemukakan SIS dan pengasasnya Datin Zainah Mahfuzah Anwar sekaligus mengetepikan keputusan Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan sebelum ini. Keputusan panel 4 hakim diketuai Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat menerusi majoriti 3-1, SIS mempertikaikan keputusan Jawatankuasa Fatwa Selangor dan MAIS yang mengisytiharkan pertubuhan itu sesat dan menyeleweng daripada ajaran Islam sebenar yang dikeluarkan dan diwartakan 11 tahun lalu. Dalam penghakimannya, Tun Tengku Maimun menegaskan istilah orang yang menganut agama Islam seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan hanya merujuk kepada individu dan bukannya entiti buatan seperti syarikat. Namun begitu, individu yang bertanggungjawab ke atas tindakan syarikat atau pertubuhan yang melanggar fatwa tetap terikat dengannya. Penelitian telah dilakukan.